Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan membuat keputusan esok sama ada akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkait tuntutan 40% hak Sabah. Keputusan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Menteri selepas Mahkamah mendapati Putrajaya bertindak secara tidak sah kerana gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan selama hampir 5 dekad. Bagaimanapun, gabungan rakyat Sabah antara parti utama dalam kerajaan serta beberapa pihak lain menggesa Putrajaya tidak merayu terhadap keputusan itu, sebaliknya mengadakan rundingan konstruktif berhubung perkara tersebut. Majlis Presiden GRS berkata pihaknya bersedia untuk mengadakan rundingan bermakna dengan Putrajaya selaras dengan arahan mahkamah untuk meneliti semula dan memuktamadkan perjanjian baharu mengenai bahagian 40% hasil persekutuan. Tambahnya lagi, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu tidak mengenakan sebarang penalti keuangan terhadap kerajaan persekutuan, sebaliknya hanya mengarahkan supaya semakan perlembagaan yang tertunggak sekian lama itu dilaksanakan. Zainal Imam Muhammad Yusof, FMT.